macam ni, kau bumbung slab rumah kau. So kau follow je step aku buat macam mana untuk tampal bumbung slab rumah kau ni. Kau kikis dulu sampailah hilang semua lumut ni. Kau kikis lah betul-betul, buang semua. Lepas tu kau sapu lah, bersihkan, clearkan tempat yang kau dah kikis tu. Lepas habis tu barulah kau tampal lah ni T200 ni. Dia nama pattern ni lah yang aku rasa paling bagus, sebab aku guna benda ni. So memanglah membantu lah bumbung slab aku ni tak ada bocor lagi. Tapi kau kena ulang-ulang. Kalau kau dah tampal satu kali round, kau kena buat lagi. Bila dah kering kau tampal lagi. Bila dah kering lagi kau tampal lagi. Kalau kau buat 3 kali lapis, lagi bagus. Senang je guys, buat sendiri. Beli je kat beg kuning ni. Lepas tu kau gosok lah, kau layar lah sampai habis. Settle. Lagi-lagi nak raya ni, rumah kenalah nice. Okay, ciao.